Korang pernah dengar tak ada satu kes pelik dekat California? Polis tiba-tiba terima satu kotak misteri. Dalam kotak tu ada tengkorak manusia tapi yang buat semua orang terdiam. Kat kotak tu juga ada satu peta. Tak ada nama, tak ada cap jari, tak ada petunjuk siapa yang hantar. Tapi bila polis ikut peta tu, diorang jumpa lagi tulang manusia dekat lokasi yang ditunjuk. So, persoalannya dekat sini, siapa yang tahu tempat tu? Siapa yang sanggup hantar bungkusan macam tu? Dan apa yang lagi gila, identiti mayat tu baru dapat dikenal pasti lepas 37 tahun. Cerita ni bermula pada Ogos tahun 1987 dekat satu kawasan terpencil, sunyi dan tenang dekat Hempong, California. Tempat ni bukan bandar besar pun, lebih kepada pekan kecil yang dikelilingi alam semula jadi, dan dekat sinilah tinggal seorang wanita bernama K. Josephine Modin. Umur dia waktu tu 48 tahun, seorang guru sekolah rendah yang dikenali ramai. Hidup dia ni biasa-biasa je, tak ada musuh, tak ada masalah besar, tapi tiba-tiba dia hilang macam tu je. Suami dia, Nicholas Medin, baru je balik dari urusan kerja. Dia masuk rumah macam biasa, tapi peliknya K tak ada. Rumah tu senyap, tapi kereta K masih elok terparking dekat luar. Barang-barang dia macam dompet, telefon dan beg tangan, semuanya ada. Tak ada yang hilang. Cuma K lesap tanpa jejak. Nick pun terus hubungi polis. Tak tunggu lama bila polis datang dan periksa kawasan rumah, semuanya nampak normal. Tak ada kesan pecah masuk, tak ada barang yang bersepah, tak nampak macam rompakan. Tapi ada satu benda yang tak kena. Untuk pengetahuan korang, K ni bukan jenis yang suka keluar rumah suka-suka tau. Dia bukan jenis yang hilang macam tu tanpa bagi tahu sesiapa. So orang yang kenal K ni pun mula cakap K ni baik orangnya, dia ajar budak-budak, rajin pergi sekolah, selalu senyum bila jumpa orang. Jadi bila dengar dia hilang tanpa sebab, ramai yang terkejut. Macam-macam spekulasi mula muncul. Ada yang kata mungkin dia diculik, ada juga yang syak mungkin dia tinggalkan rumah sebab bergaduh dengan suami dia. Tapi family dan orang terdekat tahu tu bukan K, dia bukan jenis macam tu. Lepas beberapa bulan K hilang, masuk hujung tahun 1987, tiba-tiba jadi satu benda pelik. Polis terima satu bungkusan, saiz dia biasa je, tapi isi dalam tu memang buat orang terdiam. Bila diorang buka kotak tu, dalam tu ada tengkorak manusia. Tapi tu baru permulaan. Dalam kotak tu juga ada satu surat, tak ada nama, tak ada cap jari. Surat tu cuma datang macam tu je. Tapi yang paling seram, dalam surat tu ada satu peta siap dengan arahan. Katanya kalau polis ikut peta ni, diorang akan tahu lebih banyak. Jadi polis pun ikutlah peta tu sampai ke satu kawasan terpencil dekat Ammo Ridge Road. Tempat tu memang sunyi, jauh dari jalan utama. Jenis kawasan orang takkan masuk kalau tak ada sebab. Tapi bila diorang sampai sana, memang betul diorang jumpa lagi sisa tulang manusia. Kali ni tulang-tulang tu ditemui berselerak di kawasan terpencil dekat lokasi yang ditunjuk dalam peta tu lah. Tak ada tanda-tanda mayat tu ditanam atau dibalut. Tapi dari keadaan rangka tu, jelas memang ada cubaan untuk sorokkan sisa mayat tu jauh dari perhatian orang. Jadi lepas diorang hantar ke forensik dan diuji, tulang tu disahkan milik K. Medin. Memang sah itu dia. Tapi yang peliknya, bukan semua bahagian badan K yang ada. Ada yang hilang entah ke mana. Walaupun masa tu identiti dia dah dikenal pasti, tapi sebab tubuh dia tak lengkap dan kes masih belum selesai, banyak pihak masih anggap kes ni belum ditutup sepenuhnya. Tapi secara rasmi, sijil kematian K dikeluarkan pada tahun 1988. Lepas bertahun-tahun kes K senyap tanpa sebarang perkembangan baru, masuk tahun 1993, tiba-tiba muncul satu lagi petunjuk pelik. Kali ni dekat kawasan pantai yang tenang tapi terpencil, nama dia Trinidad Head. Ada seorang lelaki tengah jalan-jalan dekat situ, mungkin sekadar nak tenangkan fikiran ke atau lepak santai je kan. Tapi apa yang dia jumpa hari tu bukan benda biasa. Dekat celah batu dengan pasir, dia ternampak sesuatu yang bentuk dia tak normal tau. Bila dia tengok betul-betul, barulah dia sedar itu adalah sebahagian daripada tengkorak manusia. Tanpa buang masa, dia pun terus laporkan kepada pihak polis. Tak lama kemudian, polis pun sampai dan ambil tengkorak tu untuk disiasat. Macam biasa, diorang hantar untuk ujian forensik dan ambil sampel DNA. Tapi nak tahu apa hasilnya? Tak ada. Waktu tu teknologi DNA belum cukup maju macam sekarang. Sistem tak dapat kenal pasti siapa pemilik tengkorak tu. Tak ada padanan, tak ada petunjuk. Tengkorak tu cuma disimpan sebagai satu lagi bukti yang misteri. Dan sejak hari tu, tengkorak tu terus jadi satu lagi kes yang tak selesai, jadi satu lagi persoalan yang tak ada jawapan. Masuk tahun 2024, barulah ada harapan untuk kes ni. Teknologi DNA masa tu dah jauh lebih maju. Banyak kes lama yang dulu tergantung mula dibuka balik sebab sekarang dah ada cara yang lebih tepat untuk kenal pasti identiti mangsa. Ada satu agensi forensik terkenal nama dia Outram Inc. dapat bantuan dana. Misi diorang jelas nak bantu selesaikan kes-kes misteri yang dah lama terkubur. Salah satu kes tu ialah tengkorak yang
dijumpai dekat pantai Trinidad Head pada tahun 1993. Jadi dengan teknik penjujukan DNA forensik, diorang buat analisis mendalam dan tak lama lepas tu hasil dia keluar. Profil DNA dari tengkorak tu sepadan dengan seorang wanita bernama K. Josephine Modin. So untuk sahkan betul-betul, polis cari anak perempuan K dan ambil sampel DNA dia. Bila keputusan rasmi keluar pada Mei 2025, memang sah tengkorak tu milik K. Tapi yang buat semua orang lagi terkejut bila polis semak balik lokasi penemuan, rupanya tengkorak tu dijumpai hampir 100 batu dari tempat rangka K ditemui sebelum ni. Memang jauh sangat. So maksudnya orang yang bunuh K ni bukan sahaja cuba sorokkan mayat dia, tapi dia siap bawa tengkorak tu ke lokasi lain. Macam dia betul-betul nak pastikan identiti K takkan dapat dikenal pasti sampai bila-bila. Ini bukan kerja orang biasa, ini kerja orang licik yang tahu apa dia buat dan mungkin sampai sekarang masih belum ditangkap. Dan sekarang ni kita sampai dekat satu soalan yang dari dulu tak pernah ada jawapan, siapa sebenarnya yang hantar bungkusan tu. Kotak tu datang dengan misteri, memang tak ada nama, tak ada cap jari, tak ada sebarang clue langsung, tapi isi dalam dia bukan main-main. Orang yang hantar tu tahu dekat mana polis boleh jumpa mayat K, siap bagi peta lagi, dan bukan satu tempat je tau, 2 lokasi berbeza. Itu yang buat polis pelik, macam mana dia boleh tahu semua tu? Mustahil kalau dia tak terlibat langsung kan. Jadi dekat sini orang mula fikir mungkin dia ni pembunuh, atau mungkin juga seseorang yang tahu apa yang jadi tapi tak ada keberanian nak tampil. Jadi dia pilih jalan senyap, hantar peta biar polis cari sendiri. Dan yang paling buah hati rasa sebab, suami K, Nicholas Medin, dia meninggal dunia pada tahun 2018. Dia tak pernah tahu pun mayat isteri dia dah dijumpai. Bayangkan bertahun-tahun hidup dengan harapan, tapi sampai akhir hayat dia tak sempat tahu pun jawapan sebenar. Lepas 37 tahun berlalu, akhirnya identiti mangsa dalam kes ni berjaya juga dikenal pasti, iaitu K. Medin. Nama yang selama ni tak pernah muncul tiba-tiba jadi kunci kepada tengkorak yang terbiar lebih 3 dekad. Dan sampai sekarang pihak berkuasa masih buka semula fail kes ni, masih cuba gali balik segala maklumat yang ada. Jadi kalau korang suka dengan cerita macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe. Kita akan teruskan bawa lagi kisah-kisah misteri yang penuh dengan tanda tanya, kisah pelik dan plot twist yang memang tak dijangka langsung. Jumpa korang dalam episod seterusnya. Assalamualaikum.